Saya Amni, wartawan cilik TVPSS SK Jasin. Saya Afin. Pada hari ini kami ingin berkongsi maklumat tentang satu program yang sangat bermakna, iaitu program Jom ke Sekolah dan Sayangi Buku Teks. Secara umumnya, program ini dilaksanakan bagi menggalakkan murid hadir ke sekolah secara konsisten serta memupuk sikap bertanggungjawab dalam penjagaan buku teks. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesedaran murid bahawa kehadiran ke sekolah dan penjagaan buku teks yang baik amat penting bagi menjamin kelancaran proses pembelajaran. Melalui program ini, murid bukan sahaja dididik supaya lebih berdisiplin, malah belajar menghargai kemudahan dan sumber pembelajaran yang disediakan oleh pihak sekolah. Di samping itu, program ini dapat membentuk sikap amanah, bertanggungjawab dan prihatin dalam kalangan murid penggunaan buku teks sebagai sumber ilmu utama. Secara keseluruhannya, program Jom ke Sekolah dan Sayangi Buku Teks bukan sahaja memberi kesedaran kepada murid, malah membantu membentuk sasiah dan jati diri yang positif. Oleh itu, program ini wajar diteruskan dan diperkasakan kerana mampu melahirkan murid yang berdisiplin, bertanggungjawab serta bersedia menghadapi cabaran pembelajaran pada masa hadapan. Sekian daripada kami, wartawan cilik TVPSS SK Jasin. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.